Macam bonda ni bukan skincare. Lelaki sebenar cuci muka pakai minyak hitam pun boleh. Bagi aku 6 minit je untuk aku buka satu perspektif baru untuk korang. Jangan risau, kau takkan jadi gay pun. Hello, good morning gentlemen. Nama aku Aiman. Selamat datang ke YouTube channel aku. Aku banyak share konten-konten berkenaan dengan men's grooming, termasuklah penjagaan rambut, jambang dan juga skincare untuk lelaki. Hari ni topik dia agak dia bukanlah kontroversi, tapi kalau untuk lelaki dia agak janggal sikit, which is tentang skincare. Jadi dalam video ni aku akan share perlu ke lelaki pakai skincare, macam mana nak start, and tips skincare untuk lelaki. By the way, aku minta maaf aku terpaksa pakai mask sebab sekarang ni aku dalam proses untuk tanam gigi. So gigi aku agak rongak sikit, so buruk lah kalau aku tunjuk, tapi harap boleh dengar lah. Aku tahu ada setengah lelaki rasa muka berparut, berminyak, barulah nampak manly, which aku tak cakap salah sebab itu adalah preference orang, tapi ramai orang salah faham. Skincare bukan makeup, and pendapat aku, lelaki tak sepatutnya pakai makeup. Kalau kau keluar TV tu lain lah cerita, sebab kau nak kena nampak presentable dekat TV, dan nanti marah pula director dengan producer. Tapi ini maksud aku yang hari-hari sebelum kau nak keluar, kau nak kena pakai makeup. Tu bagi aku tak patut lah. Pendapat aku, men should wear makeup, tapi ini just pendapat peribadi aku. Sebab bagi aku, skincare ni adalah untuk kebersihan dan juga keselesaan. Sebab cuba kau fikir logik, badan kau sabun, rambut kau shampoo, kau siap letak minyak bagai, tapi tak, muka kau tak sabun, kau tak jaga kan? Kau pelik tu. Padahal bila kau jumpa orang, the first thing yang kau akan tengok apa? Muka. Kau akan tengok muka, kau takkan tengok kaki. Lain lah kalau orang tu ada fetish kaki ke, mana lah kita tahu kan. Weh, seram pula dengar. And jujur lah, kalau kau diberi peluang untuk keluar date dengan crush kau yang paling kau suka ni, yang kalau boleh kau nak kahwin terus dengan dia, kau lagi rela keluar dalam muka kau berminyak dan berjerawat ke, ataupun muka kau yang bersih? Dia tak adalah flawless putih ke, tapi dia bersih. Ya, aku faham ada setengah orang yang dia effortless, dia tak perlu jaga muka pun. Kita selalu dengar kan, member aku cuci muka pakai shampoo je, tak jaga pun muka, tapi muka elok je, bersih je. Ya betul, tapi itu adalah disebabkan faktor genetik. Kalau genetik kau kulit berminyak, kau kenalah buat sesuatu, jangan biar je. Sebab contoh kalau ketiak kau ni jenis berpeluh dan berbau, takkanlah kau nak biar je. At least pakailah deodorant. Mungkin kau tak ada rasa apa-apa, tapi orang lain macam mana? Merana weh. Aku pernah jumpa orang macam tu. Aku tak pakai deodorant, nak biar dia natural, tapi dia punya bau dia, bau longkang belakang rumah aku. Sama macam aku jenis kulit berminyak. So bila berminyak, senang nak dapat jerawat. Sebab minyak ni, ataupun kita bagi sebagai sebum, dia akan terkumpul dan pori kita akan tersumbat. So bila tersumbat, jadilah jerawat. And aku jerawat ni bukanlah sebab dia tak cantik ke apa, tapi sebab sakit. Kau bayangkan kita tengah buat kerja, tengah fikir-fikir, garu-garu, terkena jerawat, dia punya sakit tu hilang pun nak buat kerja terus. Tu belum lagi cerita kalau tengah solat nak sujud and kau ada jerawat kat dahi. That's why kena jaga. Of course lah, ni pun dia berkait juga dengan pemakanan dan juga kita boleh tidur. Tapi skincare pun penting juga. And tahu tak, skincare ni sebenarnya tak complicated sebenarnya. Kita je yang buat complicated. Nak pakai toner lah, serum lah, essence lah, nak kena pakai face mask lah. Yang lelaki, kau tahu tak, yang paling penting sebenarnya kau kena tahu jenis muka, ingredient, dan kuatkan basic skincare je. Basic skincare ada 3: cleanser, moisturizer, sunscreen. Cleanser ataupun pencuci muka ni, tujuan dia adalah untuk bersihkan segala kekotoran, minyak yang ada dekat muka. Yelah, kita keluar rumah, kita dah berpeluh, macam-macam benda dah kena dekat muka kita. Kita kenalah bersihkan. So bila kita cuci muka jadi bersih, and risiko untuk pori tersumbat pun akan berkurang lah. Moisturizer pula, tujuan dia adalah untuk hydration, untuk melembapkan kulit. Bila kulit kita cukup hydration, kulit kita pun akan jadi lagi sihat. Sunscreen pula, tujuan dia as a protector. Dia protect kulit kita daripada sinaran UV yang berbahaya. Matahari ni penting sebenarnya untuk vitamin D, tapi if too much pun tak boleh juga. Antara risiko kalau kau tak pakai sunscreen adalah kau boleh nampak tua awal. Now kita pergi kepada jenis muka. Jenis muka ni ada beberapa. Antaranya adalah oily, dry, combination, sensitive dan normal. Ini tips macam mana nak tahu jenis muka korang. First, kau balik rumah lu, let lu, saukok lu, lepas tu kau cuci muka. The best is kau pakai gentle cleanser. Elakkan pencuci muka yang ada exfoliative ingredient, contohnya macam glycolic acid ataupun salicylic acid. Lepas tu kau biarkan muka kau kering, and jangan apply apa-apa dekat muka, moisturizer ke, serum ke, jangan. Tunggu dalam sejam macam tu. Lepas 1 jam, kalau kulit kau berminyak dekat satu muka, maksudnya muka kau jenis oily. Kalau dia berminyak dekat certain area je, contohnya macam T-zone, maksudnya kulit kau jenis combination. Kalau kulit kau rasa tegang ataupun tight sikit, berkemungkinan kulit kau jenis dry. Kalau tiba-tiba kau perasan kulit kau macam merah-merah, rasa pedih sikit, berkemungkinan kulit kau jenis sensitif. Kalau tak ada apa-apa, tahniah, kau antara insan
bukan yang bertuah sebab kulit kau jenis normal. Kenapa penting sangat nak tahu jenis muka ni? Sebab bila kau dah tahu kau ni jenis kulit apa, barulah kau cari ingredient yang sesuai untuk kulit kau. Bukan kita main beli je produk. Tu salah tu. Bazir duit nanti. Maybe next video aku akan share kalau jenis kulit ni nak pakai ingredient apa. Contoh kalau berminyak nak kena pakai ingredient ni, kalau kulit kering nak kena pakai ingredient ni. Tapi tu next video lah. And kalau nak tahu, aku pun sekarang dalam proses untuk create satu brand skincare untuk lelaki. Tujuan aku nak jadikan skincare ni is a lifestyle untuk lelaki. And aku tak nak just jual produk just untuk duit je. Aku nak educate juga orang lelaki tentang skincare. And dalam masa yang sama, aku still maintain the quality ingredient yang ada kat dalam skincare aku. Sebab aku sangat mementingkan quality. Apa yang aku buat, itulah aku pakai. Boleh follow social media aku untuk tengok progress aku. Itu je untuk video kali ni. Aku harap membantu. Kalau korang suka, korang boleh komen, like dan juga share video ni. Kalau korang ada apa-apa persoalan ataupun ada topik yang patut aku share untuk next video, kau boleh komen juga dekat ruangan komen. Itu je untuk video kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.